Nama adik-beradik saya kalau dia nak bahagian dia 1/4, jadi walaupun tak banyak 1/4 dia nak bahagian dia, nama mereka akan masuk dalam geran tanah, geran rumah saya. Yang ada anak perempuan perlu ambil perhatian. Kenapa? Kerana kalau ayah dia sudah meninggal dunia lebih awal, kita cuma ada anak perempuan saja, adik-beradik ada bahagian ke atas 1 pusaka. Bukan kita tak nak bagi adik-beradik. Rumah saya hibahkan pada 3 anak saya. Sebab nilai rumah makin lama makin tinggi. Dalam masa yang sama saya ada harta lain. Saya ada akaun bank dan sebagainya. Yang ini saya tidak buat apa-apa. Bila saya meninggal maknanya yang cash dan sebagainya, yang ini adalah faraid. Tunai nak faraid senang. Kita ada 100,000. Kita bagikan ikut bahagian faraid. Ni hang punya 10,000, ni hang punya 5,000. Dia ambil duit tunai, dia buatlah apa dia nak buat. Tapi rumah, tanah susah. Kenapa? Kalau saya tak buat hibah, nama adik-beradik saya kalau dia nak bahagian dia 1/4, jadi walaupun tak banyak 1/4 dia nak bahagian dia, nama mereka akan masuk dalam geran tanah, geran rumah saya. Itu okey lagi. Nanti bila mereka mati pula, nama waris-waris mereka akan masuk dalam geran tanah, geran rumah saya.